Kisah ini berlaku pada tahun 2017 pada satu malam Jumaat di sebuah apartmen Seksyen 14 Shah Alam. Wani baru lepas lepak dengan kawan, tapi malam tu dia rasa lain macam. Badan dia menggeletar dan hati tak sedap tanpa sebab, sampai kawan dia pun pelik tengok dia macam tak betul. Masa Wani masuk kereta dan reverse nak keluar parking, dia rasa macam terlanggar sesuatu yang keras. Bila dia turun tengok, kosong. Tak ada apa-apa kat belakang kereta. Tapi bila dia dongak atas, papan tanda keluar sedang berhayun laju, seolah-olah ada benda sedang bertenggek di atasnya. Padahal masa tu tak ada angin, tak ada ribut. Wani cuba abaikan dan terus memandu. Laluan dia kena lalu taman gelap di belakang Masjid Shah Alam. Tiba-tiba bunyi bonet belakang dihentak kuat, macam ada orang terjun atas kereta. Serentak dengan itu, lampu amaran pintu kereta di dashboard menyala, tanda pintu tak rapat. Wani berhenti tepi jalan gelap tu, periksa bonet dan pintu. Semuanya rapat. Masa ni hati dia kuat berbisik, ada benda tengah tumpang kereta kau ni. Wani teruskan perjalanan balik ke Kelang sambil call kawan dia untuk hilangkan takut. Bila kawan dia tersebut je pasal benda tu, talian telefon tiba-tiba bunyi statik yang menyeramkan. Wani cuba baca ayat kursi dalam hati. Makin dia baca, makin kuat bunyi statik tu, seolah-olah benda tu marah. Tiba-tiba, Wani rasa ada tangan sejuk pegang bahu dia dari belakang. Bulu roma dia meremang satu badan. Dia memandu sambil menangis ketakutan seorang diri. Wani tak tahan, dia berhenti sekejap di stesen minyak Shell sebab takut memandu seorang. Dia minta ayah dia datang jemput. Masa tunggu dalam kereta, ada seorang pakcik berserban baru balik masjid asyik pandang je kereta Wani. Renungan pakcik tu tajam, macam dia nampak penumpang yang ada di kerusi belakang Wani. Wani makin menggigil. Akhirnya ayah Wani sampai jumpa di sebuah restoran di Kelang. Ayah dia ambil alih kereta Wani, manakala Wani pandu kereta ayah dengan adik dia. Lega rasa hati ada peneman. Bila sampai rumah, ayah beritahu dia dah hantar kereta tu pergi car wash dan dah halau benda tu keluar dari kereta. Semua orang ingat gangguan dah habis. Mak suruh Wani pergi mandi, takut benda tu ikut balik rumah. Wani pun masuk bilik air. Masa tengah mandi, tiba-tiba bahu dia rasa berat sangat, sama macam rasa dalam kereta tadi. Rupa-rupanya benda tu tak tinggal dalam kereta. Benda tu dah ikut dia masuk sampai ke dalam bilik air. Wani tak tahan menanggung berat di bahu. Dia menjerit memanggil ayahnya sekuat hati dari dalam bilik air. Ayah dan mak terus meluru ke pintu. Ayah tahu gangguan belum selesai. Tanpa berlengah, ayah melaungkan azan dengan kuat dan lantang. Sebaik sahaja azan berkumandang, Wani rasa cengkaman di bahunya menjadi panas dan tiba-tiba, zap! Rasa berat itu hilang serta-merta, seolah-olah benda itu lari lintang pukang kepanasan. Wani rebah keletihan. Akibat gangguan tu, Wani demam panas selama seminggu.